Apa? Macam dalam movie. Cuba tengok ni. Dia sembur dakwat, lepas tu tukar jadi hitam. Dia nak scam ikan jebong tu, tapi ikan jebong tu nampak dia tukar balik warna pasir. Lepas tu dia ulang lagi dan lagi dan lagi. Tak ada hujan, tak ada ribut, jadi batu karang. Dahsyat betul. Ini adalah sotong gurita mimik. Sotong gurita ni hanya ada di perairan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Betul-betul pelakon terbaik di dunia. Dia bukan tiru rupa je, dia tiru gerakan dan tingkah laku. Nak jadi batu dia jadi kasar, nak jadi ikan dia gelongsor lembut, nak jadi obor-obor dia melambai manja. Dia bukan sekadar tukar warna, kulit pun dia edit macam pakai filter. Kalau dia jadi influencer, semua brand nak sponsor. Ini Dr. Roger Hanlon. Dia pakar yang kaji pasal sotong gurita ni. Dia kata cara dia pilih penyamaran ni bukan random, tapi mungkin dia pun tak confirm lagi. Mungkin sotong tu faham apa yang makhluk lain fikir. Macam boleh baca fikiran musuh dan pilih watak yang paling menggerunkan. Ini contoh, bila ada penyelam sibuk ikut dia menyamar jadi ikan besar nak bagi dia takut. Kalau dia detect ada pemangsa pula, dia tiru haiwan beracun macam ular laut. Dia tak jadi ular, dia menjadi ular. Bila dah kantoi baru dia sembur dawat dan lari. Setakat ni saintis percaya dia boleh tiru lebih 18 jenis haiwan laut. Nak menyamar ke, nak menyamun ke, semua dia boleh.